Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Robert Cialdini menerangkan tujuh fitrah manusia, 7 ciri psikologi kita sebagai manusia yang dapat digunakan sebagai alat kerja untuk kita mempengaruhi orang dan juga untuk orang mempengaruhi diri kita. Jadi 7 faktor itu adalah reciprocity, commitment and consistency, social proof, liking, authority, scarcity dan unity. Beliau menerangkan 7 fitrah manusia ini di dalam buku beliau yang sangat terkenal itu, Influence, The Psychology of Persuasion. Buku ini sudah terjual lebih daripada 5 juta naskah di seluruh dunia dan sudah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa bahasa-bahasa dunia. Buku ini adalah buku induk bacaan utama sesiapa sahaja yang perlu mempengaruhi orang lain. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita isteri-isteri, kita perlu mempengaruhi suami kita supaya naikkan allowance dapur kita sebagai contoh. Suami pun begitu, perlu mempengaruhi isteri supaya berhenti kerja sebagai contoh dan menjadi full time suri rumah di rumah, menjaga anak-anak sendiri. Guru-guru perlu mempengaruhi anak murid supaya dengar guru mengajar sebagai contoh. Ketua-ketua perlu mempengaruhi anak buah. Orang politik mempengaruhi orang ramai supaya serahkan undi kepadanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam siri ini saya akan terangkan satu persatu 7 prinsip daya pengaruh yang diperkenalkan oleh Dr. Cialdini. Baik, untuk video ini, saya akan terangkan prinsip pertama yang beliau sebut dengan istilah reciprocity. Melayu kata timbal balik. Timbal balik. Reciprocate. Timbal balik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, salah satu fitrah kita sebagai manusia adalah apabila orang buat apa-apa kepada kita, nanti kita akan balas balik. Itu fitrah manusia. Sebagai contoh, apabila orang tumbuk kita, kita tumbuk dia balik. Ada dorongan untuk kita reciprocate, untuk kita balas tingkah laku yang sama. Jadi contohnya, tuan-tuan, hari-hari kita boleh dengar apabila satu orang komplain tentang kita, kita akan komplain dia balik. Apabila ada orang puji kita, kita pun puji dia balik. Contoh, ada orang kata, wah, puan ni dari dulu sampai sekarang muda saja. Kita pun terus mengatakan, alah, awak pun sama juga dari dulu sampai sekarang, slim saja. Nampak tuan-tuan, fitrah manusia itu. Jadi, Dr. Cialdini mengatakan, fitrah manusia ini, apabila ada orang buat baik kepada kita, jiwa kita tidak tenteram. Istilahnya tu dissonance. Selagi kita tak dapat bayar balik, selagi kita tak dapat balas kebaikan orang itu, jiwa kita tidak tenteram. Jadi sebagai contoh tuan-tuan, hari ini kawan kita belanja makan sate, selagi kita belum dapat belanja dia makan, hati kita tidak tenteram. Itu fitrah manusia. Jadi orang Melayu kata sebagai contoh, kita ni tak suka termakan budi. Kenapa kita tak suka termakan budi? Sedangkan bukankah kita untung? Orang itu pinjamkan kita duit, contohnya kita tiba-tiba tak ada duit kecil, hendak bayar aiskrim. Orang tu pun kata, tak apalah saya bayarkan aiskrim untuk anak awak ni. Hati kita tak tenteram. Padahal kita untung bukan? Sepatutnya kita kata, wah untunglah hari ni. Ada orang tolong bayarkan aiskrim anak kita. Tetapi fitrah manusia tu, Dr. Cialdini mengatakan, kita manusia ni, apabila orang berbuat baik kepada kita, kita tak seronok. Meskipun dalam keadaan kita terpaksa terima, terpaksa, tak ada duit kecil.
Penjual aiskrim tu pun tak ada pula duit pulangan. Kita cuma ada RM100 sekeping. Dia tak ada duit untuk RM88. Begitu. Kita untung tapi kita tak seronok. Jadi Dr. Kyaldini mengatakan, fitrah manusia ni, Tuhan jadikan kita macam itu. Inilah yang digunakan oleh ahli politik lah, marketers lah, jurujual lah dan macam-macam lagi orang, scammer lah. Ini digunakan. Fitrah kita tu yang tak seronok selagi kita tak dapat balas balik. Kita tak dapat reciprocate ni. Inilah yang digunakan untuk dia dorong kita buat apa yang dia hendak. Jadi sebagai contoh tuan-tuan, scammer-scammer ni, scammer-scammer ni sengaja dia buat kebaikan kepada kita supaya nanti kita hendak balas budi dia, kita pun ikut cakapnya. Itulah cara dia scam kita supaya kita reciprocate. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya hendak tekankan di sini tuan-tuan, daya pengaruh ini, bagaimana kita mempengaruhi orang. Pertama, kita buat orang itu ubah fikirannya. Daripada dia tak hendak serahkan duit, sebab dia tak minat dengan barang yang kita jual, kita ubah fikiran kita. Kita pun kata, bagus juga barang ini. Padahal kita tak perlukan. Tetapi dia pandai pengaruhi kita sehingga kita ubah. Hari ini tidak diperlukan, jangan-jangan minggu depan diperlukan. Kita sudah ubah fikiran kita. Kedua, dia gunakan daya pengaruh ini supaya kita ubah tingkah laku kita. Daripada tak hendak serahkan duit, kepada hendak serahkan duit. Reciprocate tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, prinsip reciprocity ini adalah alat kerja. Dia adalah alat yang neutral. Dia neutral tuan-tuan. Dia tak ada salah, dia tak ada betulnya. Dia tak ada halal, dia tak ada haramnya. Di mana salah dan betulnya adalah kepada apa tujuan kita menggunakan fitrah manusia itu. Kita tahu dia tidak selesa selagi dia tak balas balik kebaikan kita itu. Kita gunakan itu untuk tujuan apa? Jadi sebagai contoh, doktor-doktor akan gunakan daya pengaruh supaya kita ikut nasihatnya. Jangan makan garam sebagai contoh, ataupun jangan makan daging merah sebagai contoh. Doktor-doktor gunakan daya pengaruh supaya membawa kebaikan kepada kita. Guru-guru, imam masjid, ustaz-ustaz menggunakan daya pengaruh supaya kita dapat untung, supaya kita pergi masjid sebagai contoh, solat jemaah di masjid sebagai contoh, dan itu menguntungkan kita. Jadi imam-imam menggunakan daya pengaruh untuk mendorong kita ubah sikap daripada malas solat di masjid, hanya solat di rumah, kepada mahu pergi masjid dan solat di masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Kyaldini mengatakan kita mesti belajar bagaimana orang lain mempengaruhi kita dan apa senjata yang mereka gunakan untuk mempengaruhi kita. Seandainya mereka mempengaruhi kita dengan tujuan yang baik, yang menguntungkan kita, sebagaimana imam mempengaruhi kita supaya kita buat baik, dapat untung, sebagaimana guru mempengaruhi murid supaya murid belajar, dapat untung, sebagaimana doktor mempengaruhi pesakit supaya pesakit mahu makan ubat. Itu adalah daya pengaruh yang positif. Di luar sana banyak orang, banyak pihak yang menggunakan daya pengaruh yang diperkenalkan oleh Dr. Kyaldini ini untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan mereka dan merugikan kita. Jadi itu sebab kita mesti tahu apa alat yang mereka sedang gunakan. Dan kedua, kita sendiri dalam kerjaya kita, kita mesti tahu apa alat yang kita hendak gunakan ke atas suami kita, ke atas bibik kita, ke atas anak-anak kita,
ke atas orang bawahan kita di tempat kerja, ke atas ahli persatuan kita, supaya mereka melakukan perkara-perkara yang baik, yang menguntungkan mereka sendiri dan yang menguntungkan orang-orang lain juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana caranya step by step kita hendak menggunakan prinsip reciprocity dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam kehidupan peribadi kita sehari-hari. Itu nanti kita akan terangkan ya tuan-tuan, dan tuan-tuan akan berlatih. Kita akan beri latihan kepada tuan-tuan. Dalam mesyuarat, bagaimana menggunakan reciprocity dalam mesyuarat sebagai contoh. Dalam pitching, bagaimana menggunakan reciprocity. Dalam public speaking, dalam waktu kita minum kopi dengan kawan-kawan dan sebagai contoh, supaya kawan bayar kopi kita sebab hari ini kita tak bawa pers sebagai contoh. Jadi tuan-tuan, yang itu nanti kita tak dapat nak terangkan dengan bercakap. Itu tuan-tuan mesti buat latihannya, supaya dengan itu nanti tuan-tuan akan dapat menggunakan prinsip-prinsip, 7 prinsip daya pengaruh ini dengan kaedah yang selesa. Orang tidak berasa mereka ditekan, disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Mereka sendiri dengan gembira, dengan senang hati buat perkara yang kita mahu mereka buat. Sekian, terima kasih.